Hari ini kita buat sedikit lawatan pemancian pada hari ke-8 pelaksanaan Menteri Pertanian yang bermula pada 7 Ogos. So kita 7 Julai So kita rasakan hari ini dapat kita saudara rasidnya melaksanakan komoditi bandar di kawasan tanaman sayur-sayuran, cili, terong dan kubis. Semua kita bermula pada 2018. Kita tambah 6 tahun. Tahniah. Dengar banyak tanaman ni antara cili, terong, kubis. Dari datang ni ke alhamdulillah pokok berada dah tu. Saya dipahamkan bekalan ni terutamanya untuk komuniti dan juga disalurkan kepada farmer. Lebihan kita kepada farmer. Permintaan tak ada masalah. Dia nanti ada masalah. Farmer minta kita kalau boleh bekalan tu kopi. Semua kita bermula pada 2018. Kita tambah 6 tahun. Tahniah. Kenali cili anda. Pertama, cili merah besar. Kedua, cili hijau besar. Ketiga, cili bara. Keempat, cili kampung. Kelima, cili akar. Ada masalah faktor kuasa. Oi, sama sekali serangga. Serangga. Saya sebelah kecil walaupun kecil tapi serangga main serangga. Nak kita nak buat serangga tu susah. Serangga ni antara serangga ni. Dia pertama sekali yang paling besar dia white fly, tak ada putih ni dia daun. Daun akan mengekor tu tak ada buah. So dalam dalam kulit saya pakai sabun aplikasi. Okey. Di dalam tu banyak bakteria. Semut ke ataupun tipe babi ke. Saya masih belajar lagi. Alhamdulillah dengan orang kata apa rakan-rakan kita tempat lain dia berkongsi pengalaman kita nak buat ini. Alhamdulillah dia hybrid F1. Jadi dia cycle 6 bulan. Jadi bulan kedua tu dia membesar sampai dia buat pruning semua dan dia keluarkan buah-buah kan. Masuk bulan ketiga dia dah start. Okey. Tapi kalau terung 2 bulan dah start. Start apa? Dia terung lagi. Okey, laju Simptom atau gejala akibat serangan serangga, white fly. Pertama, lalat putih menghisap cairan pada bahagian pokok yang diserang. Serangga ini menyerang secara berkelompok. Kedua, serangan lebih ketara pada bahagian daun. Pokok yang diserang akan kehilangan banyak air dan nutrien, lalu menyebabkan pertumbuhannya terjejas. Ketiga, bahan buangan lalat putih adalah berbentuk rembesan madu dan mudah dijangkiti oleh kulat jelaga hitam. Keempat, jelaga hitam pada daun akan menyebabkan proses fotosintesis terhalang dan seterusnya akan menyebabkan pertumbuhan pokok terganggu dan tidak sihat. Kenali jenis-jenis terong. Pertama, terong panjang, Solanum melongena. Kedua, terong bulat, Solanum melongena. Ketiga, terong dayak, Solanum ferox-Linn. Keempat, terong pipit, Solanum tarvum. Kelima, terong bulu, Solanum ferox. Masuk share tu, satu ni. 80% organik. Organik, yang bagus organik. Organik saya cuba nak ni kan. Tapi kalau racun kita pakai walaupun yang bukan batang, tapi kalau dia overdose. Overdose tak boleh juga? Tak boleh juga. Pasal kita tengok, bila kita nak spray tengok kadang angin. Okey. Kan? Jadi kita tengok banyak faktor. Masuk share. Tips penjagaan kobis bulat. Pertama, pencahayaan. Perlukan cahaya panas penuh dari pagi hingga ke petang. Gunakan benih kobis jenis tanah rendah supaya pokok boleh hidup di kawasan tanah rendah. Kedua, penyiraman. Siram 2 kali sehari, pagi dan petang. Jika cuaca panas terik, siram 3 kali sehari. Jika hari hujan, tak perlu siram. Siram air sekurang-kurangnya 1 liter air untuk 1 polybag atau pasu. Ketiga, media tanaman. Siap guna. Tanah 6:1, 100% kokopit, 100% sekam bakar, guna baja AB. Campuran sendiri. Contoh, 3 bahagian tanah, 2 bahagian kokopit, 1 bahagian sekam, kompos atau pasir. Penjagaan. Tambah tanah bila batang kobis makin tinggi. Keempat, tempoh tuaian atau matang. Boleh dipetik ketika usianya 2 hingga 3 bulan selepas tanam. Boleh tuai keseluruhan pokok kobis.
Jenis tanaman semusim, kitaran hidup yang singkat. Paparan berikut menunjukkan graf data aliran kewangan tanaman sayur-sayuran 2023. Harapan pada industri tanaman sayur-sayuran pada masa akan datang. Pertama, transformasi digital dan teknologi pertanian. Kedua, penggunaan teknologi hijau dan pertanian berkelanjutan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan akses pasaran. Keempat, sokongan kerajaan dan dasar pertanian. Semoga industri tanaman sayuran terus berkembang maju, menjamin bekalan makanan yang segar dan berkualiti untuk generasi akan datang.